kita pergi ke Melaka lah. Kenyataan rasmi Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang saya baca sepanjang hari tadi, yang mengesahkan bahawa Barisan Nasional tidak akan mengalah dan tetap nak pertahankan semua 21 kerusi di Melaka. Secara mutlak sudah pun menembak mati angan-angan PAS Perikatan Nasional untuk menumpang kasih, menumpang semangkuk nak dapatkan ihsan kerusi di Melaka. Langkah Barisan Nasional yang menolak berkongsi walau satu kerusi ini, mereka ni incumbent, mereka ni penyandang, sebenarnya telah memusnahkan terus retorik penyatuan ummah dan juga persefahaman politik yang cuba digembar-gemburkan oleh lebah-lebah PAS, oleh pemimpin-pemimpin penyambung Perikatan Nasional. Dan kenyataan ini pada saya telah membuktikan bahawa Barisan Nasional menganggap PN ini sebagai pengacau dan juga musuh yang wajib dibinasakan di gelanggang pilihan raya negeri Melaka. Harap Melaka berbeza dengan Negeri Sembilan. Manakala PAS dan Perikatan Nasional kini tercedoklah di dinding realiti dan dinafikan hak oleh kawan dia sendiri yang pergi percaya pada UMNO. Kenapa? Kan? Baik. Kalau kita nak tengok poin-poin penting ini, bahawa ini adalah satu pendirian yang paling tebal. UMNO pertahankan 21 kerusi ini tanpa kongsi satu sen pun. Zahid Hamidi ini mengesahkan pendirian tegas Ketua Menteri Melaka Rauf Yusof yang nak mempertahankan kesemua 21 kerusi di Melaka yang dimenangi Barisan Nasional pada tahun 2021. Yang mana dia sebut, kita telah menetapkan bahawa kerusi yang kita menang, kita tidak akan pernah berkongsi kerusi itu dengan mana-mana pihak. Itu jelas. Baik. Ini dia, saudara. Peluru maut. Bila periuk api politik yang memecutkan muka pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional dan juga lebah-lebah PAS, Tuan Presiden yang tergigih minta formula berbeza di Melaka. Sebab apa? Sebab mereka ingat BN nak beri sedekah 10 kerusi. Tapi hampir saja. Zahid Hamidi sudah pun bagi tamparan sulung terus tepat ke muka lebah-lebah PAS ini. Dengan secara terang mereka berkata, korang Perikatan Nasional tak ada tempat di Melaka. Korang pergi mampus. Jadi mana pergi persefahaman politik yang mereka jaja, yang mereka tayang di Johor dan juga di Negeri Sembilan. Bila sampai bab kuasa dan kerusi ni, khususnya di Melaka, UMNO ni, dia akan buanglah mereka ni macam sampah. Inilah bukti gabungan mereka ni hanyalah persefahaman palsu jangka masa pendek. Yang plastik demi habuan sementara. Baik, kalau kita nak tengok isu yang sebenar, BN ni kosong di Parlimen. PN ni menang 3 kerusi di Parlimen. Walaupun BN ini menguasai 21 daripada 28 kerusi Melaka pada 2021 pada pilihan raya negeri Melaka, tetapi pada PRU 15 kosong kerusi Parlimen Barisan Nasional. Manakala PN ni menang berapa kerusi? 3 kerusi. Di Masjid Tanah, di Tangga Batu dan juga di Jasin. Dan PH menang berapa kerusi? 3 juga. Baik, inilah dia pusat peperangan. Peperangan sangap kuasa sesama sendiri. PN ni rasa mereka ada strength berdasarkan pilihan raya umum yang ke-15. Jadi mereka rasa mereka ni tuan tanah di Masjid Tanah, di Tangga Batu dan juga di Jasin. Tapi UMNO pula berkeras nak guna keputusan pilihan raya negeri 2021 yang dah pun lapuk. Apabila dua-dua belah pihak ni perasan kuat gila, dan mereka ni juga tergila-gilakan kerusi, apa jadi di peringkat akar umbi? Maka saja kemungkinan sabotaj dalaman kembali berlaku. Walau UMNO di bahagian ni takkan beri laluan kepada Perikatan Nasional dan jentera-jentera PN, khususnya PAS pula akan tikam belakang BN di semua 21 kerusi. Tengoklah nanti. Gabungan ini dah pecah rumah sebelum perlawanan bermula. Mereka ni pura-pura buka pintu perbincangan. Padahal sandiwara muka tembok mereka ni di peringkat pusat ini. Bila ditanya mengenai kemungkinan kerjasama, apa Zahid Hamidi cakap? Dia berpura-pura. Dia kata perbincangan masih terbuka, Zahid Hamidi cakap. Dan akan diputuskan di peringkat pusat.
Walaupun syarat awal takkan serah 21 kerusi, sudah pun disebutkan, sudah pun dipaku mati, sudah pun di-lock. Inilah dia, sandiwara. Muka-muka tembok dan juga diplomasi yang menipu diri sendiri, khususnya Walaun. Zahid kata terbuka nak bincang saja. Tapi pada masa yang sama, dia paku pintu ketat-ketat. Dia kata 21 kerusi ni takkan beri satu pun. Habis tu nak bincang apa lagi? Takkan nak suruh PAS Perikatan Nasional bertanding 7 kerusi baki yang dipegang PH. PN dan PAS ni dibuli secara terbuka. Kalau PAS ni terima sisa 7 kerusi itu, sah-sah Walaun ini akan dijadikan kuda keldai yang paling hina di negeri Melaka. Kalau PAS lawan BN, maknanya pertembungan akan jadi 3 penjuru sekurang-kurangnya. Ataupun peperangan ini terus akan meletup. Tak kiralah apa jalan yang mereka pilih, kedua-dua, sama ada PAS dan juga UMNO, PN ataupun BN, kini sedang berjalan ke arah kebinasaan sesama sendiri. Baik saja. Selamat datang saya ucapkan kepada yang baru sampai, terutamanya rakan-rakan dari Melaka, dari Tanjung Bidara, dari Asahan, dari Lendu, dari Sungai Udang sampailah ke Air Mulik. Sila tap-tapkan skrin sampailah handphone korang pecah. Sila sharekan live ini, masuk terus ke semua grup-grup WhatsApp PAS. Grup-grup WhatsApp Perikatan Nasional. Taglah akaun Hadi Awang sekali. Taglah sekali Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kenyataan rasmi Zahid Hamidi yang saya baca petang tadi di Putrajaya ni telah membakar terus muka-muka pimpinan Perikatan Nasional dan juga Walaun PAS. Saya baca tak apa yang pengerusi Barisan Nasional itu cakap. Dia kata dengan secara tegas BN tidak akan pernah berkongsi kerusi dengan mana-mana pihak. Tidak akan pernah, macam salah je. Ini bahasa Indon, tak apalah. Kita akan pertahankan semua 21 kerusi di Dun Melaka. Ini dia. Ini Zahid Hamidi yang sebut. Pada Walaun PAS dan juga jentera-jentera Perikatan Nasional yang Dr. Hegege bermimpi di siang hari nak minta formula yang berbeza, nak minta 10 kerusi di Melaka, dari Rauf, dari UMNO. Dia, ambil lah dia. Penampar sulung Zahid Hamidi ini tepat ke muka korang. BN kata apa kat korang? BN kata korang PN pergi mampus. Korang tak ada nilai kad Melaka. Kami takkan bagi walau satu pun kerusi. Mana bagi cerita korang penyatuan ummah yang korang duk jaja-jaja daripada Johor Negeri Sembilan sampailah ini. Mana dia bagi cerita persefahaman politik yang korang duk gebang-gebang di sosial media. Bila bab kerusi dan kuasa di Melaka, UMNO buat PN ni macam keldai kurap. Sungguh memalukan dan sungguh menghinakan. Sesara tengoklah pertembungan gila antara dua gabungan yang tamak kuasa. Pada pilihan raya negeri yang lepas tahun 2021, Barisan Nasional menang 21 kerusi DUN di Melaka. Tapi bila masuk PRU yang ke-15 tahun 2022, Barisan Nasional Melaka kena sapu bersih, wipe out, kosong kerusi parlimen. PN pula menang 3 kerusi parlimen di Melaka. Kerusi yang saya ingat di Masjid Tanah, di Tangga Batu dan tidak lain tidak bukan di Jasin. Sebab itulah PN rasa mereka ni abang kawasan di Melaka. Mereka rasa mereka ada hak nak tuntut kerusi DUN di Masjid Tanah dan juga Jasin. Tapi UMNO ni yang sombong, yang angkuh ni, dia berkata, peduli apa kami PRU 15? DUN kami yang punya. Ketua Menteri kami yang punya. Nampak tak? Belum penamaan calon lagi. Mereka dah bercakaran dan tikam belakang. Baru selesai Negeri Sembilan. Itu belum lagi saya cerita pergolakan Menteri Besar. Kalau BN tak nak mengalah, kalau PAS pun sama, jadi diorang ni nak duduk mana? Adakah PAS nak berlutut minta sisa 7 kerusi yang dipegang oleh PH? Takkanlah. Atau PAS nak jadi barua yang tidak bergaji, yang pergi tolong kempen untuk calon-calon UMNO di 21 kerusi DUN di Melaka. Kalau PAS tolong UMNO, walaupun PAS sah-sah bakal ditipu, bakal dikencing berdiri oleh pimpinan sendiri. Kalau PAS lawan UMNO, maknanya pertempuran berdarah 3 penjuru akan tetap meletup di negeri Melaka. Dua-dua belah pihak dikawal oleh ketagihan kuasa dan ghanimah. Gabungan macam ni ke yang nak diharapkan
untuk nak jaga kebajikan rakyat di Melaka. Ini satu persoalannya. Ni kepala otak lah. Ah, Secara kalau kita tengok lakonan drama Muka-Muka Tembok seperti Zaid Hamidi, bila wartawan tanya berkenaan tentang kerjasama Perbana, Perikatan Barisan Nasional, Zahid kata kita terbuka untuk perbincangan. Kepimpinan pusat akan jadi kata pemutus. Ini kata-kata Zahid. Pada Zaid Hamidi, pada Rauf, kau nak kencing siapa ni? Awal-awal korang dah paku mati, korang kata 21 kerusi takkan berkongsi. Lepas tu korang kata terbuka nak bincang. Mana satu ni? Nak bincang apa lagi, wahai UMNO, abang besar UMNO, nak bincang menu kuih keria kat Melaka? Inilah dia cara UMNO bully dan hina PAS dan juga Perikatan Nasional secara hidup-hidup. Mereka tahu PAS dan PN ini tak kuat. Mereka tahu PAS ni gilakan kuasa sampai sanggup menadah muka kena ludah demi nak tumpang pentadbiran. Tengoklah nanti. Tengoklah nanti wahai sahabat-sahabat sekalian. Pimpinan PAS Pahang, PAS Melaka, PAS Pusat ini akan tergigih buat mesyuarat. Mereka akan merayu-rayu kepada Zaid Hamidi minta bagi 2 ataupun 3 kerusi. Tapi UMNO ni saya yakin mereka akan tendang mereka keluar daripada pintu mesyuarat. Sebab apa? Sebab UMNO dah ada 21 kerusi. Inilah balasan cash kepada parti yang suka mengkhianati kawan. Dan juga parti yang menunggang agama demi kuasa politik. Dengar sini baik-baik. Wahai seluruh sahabat-sahabat sekalian. Wahai pengundi-pengundi di negeri Melaka. Dan juga jentera-jentera Perbana. Kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi petang tadi adalah satu paku buah keras yang mematikan terus segala propaganda persefahaman palsu korang. Bahawa pendirian Barisan Nasional mempertahankan 21 kerusi secara mutlak. Membuktikan bahawa Perikatan Nasional PAS ini tidak lebih daripada sekadar pengacau yang langsung tidak dihormati oleh siapa? Oleh UMNO. Kemudian, kontradiksi keputusan Pilihan Raya Umum yang ke-15 dan juga Pilihan Raya Negeri Melaka 2021. Ia menjamin bahawa perang dingin ini berlaku. Sabotaj dalaman dan juga pertembungan sesama sendiri yang akan meletup di seluruh bahagian Dewan Undangan Negeri Melaka. Segala pintu kerjasama antara Perbana, BNPN di Melaka sudah pun terkunci rapat. Dan menelanjangkan hakikat bahawa retorik penyatuan ummah hanyalah sampah politik yang sudah dicampak ke dalam longkang tai. Sebaik saja kerusi dan juga jawatan ini menjadi pertaruhan. Maka segala muka pimpinan-pimpinan daripada PAS, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional kini tercedok di dinding kebenaran. Kita sudah tengok dah segala kemunafikan perpaduan palsu mereka ni kita boleh hancur dan kita lumat-lumatkan. Inilah dia kenyataannya saya. Saya nak take 5 sekejap. Tak cukup dengan itu. Tak cukup dengan itu ada laporan berita yang menyebut berkenaan angan-angan PAS untuk bertanding 16 kursi di Melaka. Okey. Pada bulan April yang lalu, 3-4 bulan yang sudah, Pesuruhjaya PAS yang tukang baca doa Kunut Nazilah, dia berangan-angan nak tanding 16 kursi. Tapi hari ini Zaid Hamidi dia bagi umum Barisan Nasional akan tetap pertahankan 21 kerusi tanpa berkongsi walau satu pun. Maka secara automatik borang angan-angan PAS Melaka ini terus masuk ke dalam longkang dan juga tong tai. Garis panduan Wakil ni apa? Realiti politik. Ini terma-terma PAS yang diguna pakai oleh Tuan Presiden dan juga Menteri Besar Kedah Sanusi. Hanyalah bahasa diplomatik untuk nak menunjukkan penyerahan kalah dan ketakutan PAS kepada UMNO Barisan Nasional di negeri Melaka. Secara saya nak sampaikan juga poin-poin penting ini. Yang mana PAS Melaka ini dia seperti angan-angan mat jenin yang mana mereka menyasarkan 16 kerusi DUN. Tetapi dari sudut faktanya, Pesuruhjaya PAS Melaka, Tuan Zulkifli Ismail yang
pada bulan 4 yang lalu mengumumkan sasaran bertanding 16 kerusi dengan calon yang berwibawa dan berintegriti dalam satu ceramah. Baik. Ini syok sendiri. Yang berada tahap dewa dan juga saya sebutkan tadi angan-angan Mat Azmin, Mat Jenin. Di Melaka ni ada 28 kerusi DUN. BN ini dah pun clock 21 kerusi incumbent. Itu yang pertama. Kalau PAS nak bertanding 16 kerusi, PAS nak bertanding kat mana? Takkan nak tanding atas bumbung bangunan Taming Sari. Di Melaka pada pilihan raya negeri yang lepas pada tahun 2021, PAS bertanding 8 kerusi. Satu kerusi pun tak menang. Semua kerusi kena tapau. Tiba-tiba tahun ini, dia ni acah-acah nak tanding 16 kerusi. Ini bukannya strategi politik. Pada saya ini adalah sindrom sembang kencang dan juga halusinasi. Lebay-lebay, PAS. Isu wakil yang Tuan Presiden dan juga Sanusi ini yang digunakan istilah agama demi nak menutup malu. Tuan Presiden dan juga Sanusi telah menyatakan kerjasama di Melaka bergantung kepada wakil. Wakil ni apa dia? Keadaan semasa lah. Selepas kerjasama Perbana di Negeri Sembilan. Okey. Mereka ni menunggang istilah Arab. Demi nak cover malu, kena tendang, kena reject. Bila mereka ni kuat, mereka guna istilah apa? Istilah jihad politik. No Anwar, no DAP. Tapi bila UMNO ni lempang muka mereka di Melaka dan halau daya 21 kursi, mereka tukar istilah wakil politik. Masuk sebenar wakil ni versi Tuan Presiden dan Sanusi. Apa dia? Kita kena pasrah sebab apa? Sebab Zahid Hamidi dah tendang kita. Itulah sebenarnya. Mereka ni guna agama. Mereka guna bahasa Arab. Semata-mata mereka nak tutup ketakutan. Dan juga segala kehinaan yang terpaksa mereka ni melutut dan mengemis kerusi di pintu belakang UMNO. Ini yang saya nampak. Baik. Seterusnya, persoalan tunduk kepada Barisan Nasional dan juga pengorbanan kerusi kerana ketagihan kuasa. Dari segi fakta, di mana beberapa laporan yang mempersoalkan sama ada PAS akan mampu pertahankan 16 kerusi yang dia nak bertanding atau terpaksa kurangkan kerusi demi nak beri laluan kepada Barisan Nasional. Baik. Kita tengok. Sekarang ni maruah PAS dah kena ludah. PAS tetap tadah muka. Jadi di mana dia? Maruah Parti Islam Malaysia ini. Dulu kempen kutuk-kutuk UMNO. Lepas tu baik semula. Dulu kutuk balik. Kemudian kutuk balik sebagai penyamun, penagih dedak, parti yang rosak. Tapi bila Negeri Sembilan, okey pula. Dan di Melaka ni mungkin mereka sanggup potong kerusi sendiri, 16 jadi 3. Semata-mata nak duduk di bawah ketiak UMNO Barisan Nasional. Kalau PAS serah kerusi pada BN, saya nak beritahu kepada walau-walau ni, yang mana mereka ni dijadikan baruah kempen untuk calon UMNO. Kalau PAS melawan BN, maka PAS akan kaput dan juga hancur rumat dalam pertembungan 3 penjuru. Sebab apa? Sebab PAS tak dapat satu kerusi pun pada pilihan raya negeri yang lepas. Baik saudara yang baru sampai, yang baru masuk, khususnya rakan-rakan dari negeri Melaka, dari Masjid Tanah, dari Bukit Katil, Kota Laksmana sampailah ke Jasin. Sila tap-tapkan skrin sampai pecah. Sila share ke live ini. Terus masuk ke semua grup-grup WhatsApp PAS Melaka khususnya. Pemuda-pemuda PAS. Taglah juga ke akaun Tuan Zulkifli Ismail. Tuan Presiden PAS. Sanusi Makno. Baik. Berita sasaran 16 kursi PAS di Melaka ni telah menjadi satu bahan ketawa yang paling kelakar dalam sejarah politik di Melaka. Mereka pada bulan April yang lepas, di mana Pesuruhjaya PAS Melaka, Tuan Guru Zulkifli Ismail, dia berkempen beria-ia di depan walaun. Dia kata apa saja? PAS Melaka menyasarkan nak bertanding 16 kursi di Dewan Undangan Negeri Melaka dengan menampilkan calon berwibawa. Tuan Guru Zulkifli Ismail, yang berhormat Jasin dan Pesuruhjaya PAS Melaka, yang mana PAS nak bertanding 16 kerusi kat mana ni, wahai Tuan Guru Zulkifli.
Tadi Zaid Hamidi dia bagi umum di Putrajaya, Barisan Nasional tetap pertahankan semua 21 kerusi di Melaka. Dan mereka tidak akan berkongsi walau satu kerusi pun. 21 kerusi BN dah pegang. Baki kerusi Dun Melaka ni cuma ada berapa? Ada 7 lah. Betul tak? Sesaku bagi tahu saya. Macam mana matematik PAS yang kata nak bertanding 16 kerusi dalam ruang 7 kerusi yang tinggal itu? Macam mana? Korang nak bagikan satu kerusi DUN untuk 2 calon PAS ke? Tak logik. Kan? Korang punya syok sendiri ni. Pada saya dah tahap maksimum dah. Kalau masih lagi nak mengekalkan 16 kerusi. Baik saja. Kita tengok juga lakonan politik penunggang-penunggang agama yang bernama Tuan Presiden dan juga Menteri Besar Kedah. Bila wartawan tanya kepada mereka, macam mana dengan sasaran 16 kerusi PAS di Melaka? Bila BN dah kunci, BN dah lock 21 kerusi. Sesa tahu tak apa Tuan Presiden? Apa yang Sanusi ni jawab? Mereka kata apa? Bentuk kerjasama di Melaka akan ditentukan berdasarkan wakil ataupun keadaan semasa. Ni pada Wan Laun dengar perkataan wakil istilah Arab ni dah liur lah. Korang sebenarnya kena kencing lagi ni dengan pimpinan korang sendiri. Bila mereka ni gebang di perhimpunan, mereka sebut jihad, mereka sebut istiqamah, mereka sebut lawan penyamun. Tapi bila Zaid Hamidi ni pergi tengking mereka ni sikit je dan halau mereka ni daripada kerusi Melaka, mereka keluarkan istilah Arab yang baru, iaitu wakil politik. Masuk wakil ni versi Tuan Presiden, versi Sanusi, mudah je. Kita kena melutut, kita kena minta sedekah kerusi daripada UMNO. Sesungguhnya kita tidak ada kekuatan, satu kerusi pun kita tak menang. Penggunaan istilah agama ni dijadikan pelindung untuk nak menutup kemaluan-kemaluan dan ketakutan mereka yang terpaksa menadah muka kena ludah dengan UMNO Barisan Nasional. Dan pada saya ia sungguh menghinakan. Dia dulu dah janji kan, apatah lagi dia bawa nama Panji Islam konon-kononnya. Kalau saya tengok rekod sejarah PAS di Melaka, jangan biarkan mereka ni temberang kita. Pada Pilihan Raya Negeri Melaka 2021 dulu, PAS bertanding 8 kerusi DUN. Saya tahu tak berapa PAS menang? Semua dah tahu kan, 0, kosong. All loss. All bungkus. Rakyat Melaka, rakan-rakan di Melaka dah campak PAS ni keluar daripada arus politik di negeri Melaka. Tapi hari ini disebabkan ketagihan kuasa dan juga disebabkan gilakan jawatan seperti jawatan Esko, PAS Melaka ni dia terhidu dan dia tergigih. Dia bagi mengemis kerusi kat UMNO. Mereka sanggup potong sasaran 16 kerusi mereka. Mereka sanggup tadah muka minta 2 ataupun 3 kerusi ihsan daripada Ketua Menteri Melaka, Abdul Rauf. Kalau UMNO bagi sedekah 2 kerusi di Melaka, apa jadi kepada jentera-jentera Wan Laun di 19 kerusi yang lain? Wan Laun PAS ni akan dikerah dalam kempen untuk nak bantu calon UMNO. Itu sudah semestinya. Dulu di Melaka ni saya ingat lagi. Saya pun terlibat dalam kempen. Mereka pun turut memaki UMNO sebagai penyakau perasuah penyamun. Sekarang bila mereka ni wala-walaun ini disuruh untuk bekerja untuk memenangkan 19 kerusi yang UMNO bertanding, itu saya tak boleh nak brain lah. Jadi mana prinsip perjuangan mereka? Demi kerusi, demi dedak, agama dijaja, maruah dijual dan juga kawan dikhianati. Dengar sini baik-baik saja. Wahai rakan-rakan daripada seluruh rakyat Malaysia dan juga khususnya pengundi di negeri Melaka, dan juga jentera-jentera penunggang agama PAS, walau-walaun ni, kenyataan dan ketegasan BN dan kekecewaan sasaran 16 kerusi PAS ini adalah satu bentuk paku buah keras yang boleh mematikan terus segala propaganda syok sendiri mereka yang mereka sebelum ini target 16 kerusi pada hari ini sudah pun lebur menjadi debu apabila Barisan Nasional sudah pun mengunci mati 21 kerusi DUN sekaligus menelanjangkan kebebalan matematik ini, retorik wakil oleh Tuan Presiden dan juga Sanusi pada saya hanyalah alasan penakut untuk nak menutup kehinaan PAS yang terpaksa melutut menjadi pengemis kerusi di pintu belakang UMNO Barisan Nasional. Dan saya nampak juga PAS ini, khususnya di Melaka, terbukti parti keldai yang tidak ada prinsip dan juga maruah. Mereka ini sanggup menggadaikan
prinsip dan menjadi baruah kempen kepada musuh tradisi demi nak mengejar sisa-sisa kuasa. Inilah yang berlaku saudara, dan kita sama-sama saksikan sama ada mereka ni akan bergabung ataupun tidak. Tetapi yang pastinya walau-walaun ini sedang menanti apakah kesudahannya atau adakah ada penggabungan seperti di Negeri Sembilan. Baik, saya take 5 sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey saudara, apa jadi selepas itu? Selepas Presiden UMNO umumkan BN lock 21 kerusi di Melaka. Apa berlaku selepas itu? Jadi penyokong-penyokong PAS, dia seperti cacing kepanasan lah. Selepas berangan nak sapu Melaka guna jenama gelombang PAS, gelombang biru. Tetapi biru yang tak berapa biru seperti BN. Dan pimpinan-pimpinan UMNO Barisan Nasional pun sudah mengeluarkan pendapat. Melaka ni tanah kami. Korang PN pergilah merempat kat tempat lain. Contoh. Saya tengok reaksi penyokong-penyokong Perikatan Nasional, khususnya PAS, yang berlagak macam abang besar. Yang mana mereka ini tidak boleh terima dengan jawapan atau kenyataan Presiden UMNO. Mereka ni belagak saja. Mereka ni cuba nak gertak dengan mengungkit kerusi di mana? Di Kedah, di Kelantan, di Terengganu dan juga di Perlis. Yang mana pada saya ia memperlihatkan sindrom budak-budak kena buli yang tak ada modal, bukan saja tersandar tercedok. Malah mereka ni meraung nak balas dendam. Macam budak-budak. Inilah dia perangai dia orang. Apa yang saya baca sepanjang dalam tempoh 2-3 jam yang lalu. Macam mana mentaliti penakut mereka ni. Dan kemudian bila tak boleh terima hakikat, mereka ni mengamuk, mereka ni meratap, khususnya kepada walau-walaun. Mereka ni kena buli dengan BN tetapi tetap nak terhege-hege. Dan saudara, penyokong-penyokong Perikatan Nasional ni tidak puas hati. Maka dia luahkan di media sosial kerana BN nak monopoli 21 kerusi di Melaka. Tetapi pada masa yang sama acah-acah nak ajak bekerjasama. Kan? Baik. Pada saya lah, melalak seperti sang bapuk politik. Yang kena lempang tapi masih ketagih dedak. Dah pun nampak Presiden UMNO dah buat kenyataan, dah lock 21 kerusi. Yang layan korang ni macam apa? Korang pula layan korang ni macam gelandangan politik. BN kata apa? Saya ulang lagi sekali. Kami nak 21 kerusi. Tapi kami nak korang tolong kempen untuk kami. Lebih kurang macam tu lah. Korang dah pun kena buli. Dah pun kena pijak. Dah kena perah tenaga. Tapi pimpinan PN korang tetap sengih tak dah muka kepada pimpinan-pimpinan UMNO. Mengapa penyokong PN ini terpaksa meraung di dalam sosial media, khususnya di Facebook? Sebab mereka tahu saja pimpinan mereka ni seperti Tuan Presiden, dia tak ada bargaining power di depan UMNO. Bila UMNO ni dah kembali berkuasa, maka mereka ni cubalah menggertak. Mereka ni cubalah nak mengungkit kerusi-kerusi di Kedah, kerusi-kerusi di Kelantan, di Terengganu dan juga di Perlis. Ramai rata-rata di kalangan mereka ni menyindir. Dia menyindir, dia keluarkan posting kalau BN nak 21 kerusi Melaka, maka PN akan pertahankan 33 daripada 36 kerusi di Kedah, 43 daripada 45 kerusi di Kelantan dan 32 daripada 32 kerusi di Terengganu dan 14 daripada 15 kerusi di Perlis. Inilah dia gertakan seekor kancil yang bertukar jadi apa? Saya komen. Dia ingat Melaka tu duduk di bawah takhta Sultan Kelantan ataupun Menteri Besar Kedah. Dia orang sangat bangga nak pertahankan kerusi di negeri-negeri SG4, negeri-negeri yang tak ada pelabur yang mereka perintah itu nak gertak BN di Melaka. Barisan Nasional Melaka yang saya nampak dia langsung tak hairanlah dengan gertakan budak-budak ni. Zaid Hamidi ni pada saya lah, saya rasa dia dah gelak berdekah-dekah bila baca komen-komen yang ada dalam sosial media. UMNO kata apa saja?
Simpanlah Kedah dan Kelantan itu sampai kiamat. Di Melaka korang balik gigit jari. Maka gertakan mereka ni bukannya menakutkan Barisan Nasional, tetapi sebenarnya membongkirkan segala ketakutan yang mereka ada yang terletak di luar realiti politik yang sebenar. Hakikatnya, kuda keldai PN dalam rundingan pembahagian kerusi ini, seperti berita yang saya baca yang mengesahkan kebimbangan penyokong-penyokong Perikatan Nasional yang mereka rasa Perikatan Nasional berisiko kehilangan terus ruang dan juga kekuatan dalam rundingan pilihan raya negeri Melaka. Okey. Baik. Maruah mereka ni dalam sesuatu keadaan macam dah dibuang ke dalam longkang di Sungai Melaka. Jadi mereka ni tertanya-tanya macam mana dia nak bagi tahu dekat kumpulan mereka, walau-walau ni. Bila masuk gelanggang pilihan raya negeri Melaka, saya nampak mereka ni yang terlebih merayu-rayu nak minta sedekah kerusi sampingan daripada UMNO Barisan Nasional. Kalau PN terima syarat BN, bermakna PN ni secara rasmi, khususnya PAS ni, dia jadi baruah lah. Kalau PN ni bertembung lawan BN, kemungkinan PN disapu bersih oleh pengundi-pengundi Melaka yang dah muak dengan perangai acah-acah suci tetapi gila kuasa. Maka kedua-dua ini saya tak tahulah apa pertimbangan mereka secara. Baik, kepada yang baru sampai saya ucapkan selamat datang terutamanya kepada wala-walaun PAS Perikatan Nasional. Sila tap-tapkan skrin sampai pecah. Sila sharekan live ini, masuk terus ke semua grup-grup WhatsApp Perikatan Nasional. Grup-grup WhatsApp pemuda-pemuda PAS. Dan juga sesara bolehlah tag kepada pimpinan korang, lebay-lebay korang lah. Tuan Presiden ke, Tuan Ibrahim Tuan Man ke. Saya sebenarnya kesian. Bila kita tengok keadaan ini. Kalau sesara baca berita terbaru. Penyokong-penyokong Perikatan Nasional ni mula meraung. Mula melalak dan tak puas hati. Sebab apa? Sebab Presiden UMNO ni sudah pun paku mati 21 kerusi Dewan Undangan Negeri Melaka untuk BN sahaja. Inilah yang berlaku. Patutlah diorang tak puas hati. Kepada walaun khususnya, waktu awal-awal dulu, korang ni rata-rata berlagak bukan main. Korang ni sembang kencang di dalam sosial media. Korang kata gelombang biru, gelombang hijau sekarang dah jadi gelombang biru bersama Pembana Perikatan Barisan Nasional dan Tawan Melaka. Korang kata BN ini dah mati dah. PAS ni kuat, PAS akan tolong BN. Tapi bila Zahid Hamidi keluar kenyataan di Putrajaya petang tadi, yang mana dia kata 21 kerusi kami pegang, BN takkan kongsi dengan sesiapa pun. Macam di Johor saja. Jadi apa perasaan korang? Adakah korang rasa korang kena bully? Adakah korang rasa korang kena perbodohkan seperti di Johor? Memang pun UMNO Barisan Nasional ni, dia layan pimpinan korang ni macam apa? Gelandangan politik yang minta sedekah di depan pintu rumah. Lain di Negeri Sembilan. Bila dah dapat kuasa, tengok apa yang diorang layan kat korang nanti. Tunggulah. Kalau saya tengok komen walau-walaun ini di dalam sosial media, menggambarkan mereka ni terdesak. Mereka ni tak ada modal nak membalas. Dia pergi buat sindiran budak-budak. Dia tulis apa di Facebook saja. Okey, kami setuju. Di Kedah PN pertahan 33 kerusi. Di Kelantan 43 kerusi. Di Terengganu 32 kerusi. Di Perlis 14 kerusi. Ni Facebook yang saya baca daripada Pahan Fiz. Kan? Dia fikir Melaka tu duduk di bawah ataupun tunduk di bawah Sanusi di Kedah. Dia ingat pengundi di Melaka ni kisah ke dengan menteri besar di negeri Kelantan yang air paip pun macam teh ais. Korang ungkit kerusi di negeri-negeri SG4 yang mana korang pegang untuk nak gertak BN di Melaka. Tapi yang saya nampak, Presiden UMNO dan juga Ketua Menteri Melaka, saya terbayang mereka ni membaca komen-komen ini sambil gelak guling-guling atas kapet. Tahu tak? BN kata apa kepada korang? Berdiri apa kami? Korang nak pegang Kelantan dengan Kedah sampai kiamat. Di Melaka ni kamilah tuan rumah.
korang ni pergi balik main jauh-jauh. Itulah antara mungkinlah dialog-dialognya lah kan. Gertakan mereka bukannya nampak garang tetapi nampak betapa bingai dan penakutnya Perikatan Nasional bila bumper mereka ni kena sodok di depan-depan. Sesuai kalau kita tengok realiti politik yang sekarang ni menimpa Perikatan Nasional sekarang. Rata-rata penyokong PN ni sedang tunggu dah lihat. Ramai di kalangan mereka bimbang mereka bakal kehilangan ruang dalam rundingan di Melaka. Ini bukannya kehilangan ruang. Korang memang dah kena halau keluar dari bilik rundingan ini. Ini yang saya nampak. Rakan-rakan saya di Melaka sudah mengesahkan bahawa Barisan Nasional tidak akan bergabung dengan PN. Sebab PN minta kerusi yang lebih. Sebab itu mereka tak nak. Sebab mereka dah selesa 21 kerusi. Maka mereka terpaksa melutut di pintu belakang Barisan Nasional. Dan BN ni tetap akan berkata, kalau nak bekerjasama, korang kena tolong calon UMNO menang di 21 kerusi. Korang punya calon, kita bincang nanti. Mungkin bagi 1 ataupun 2 kerusi saja. Inilah dia. Yang berlaku saja, saya hanya santai-santai saja. Dulu mereka ni maki UMNO dalam pilihan raya negeri 2021. Dulu kata Zahid ini 47 kes. Tapi di Melaka nanti, awal-awal tahun ini akan dipaksa jadi baruah kempen yang mungkin akan telan balik ludah mereka. Kan? Bayangkan saja mereka ni pasang atau bergantung poster UMNO. Kan? Kita nak tengok juga. Tapi kalau diorang ni bertanding 3 penjuru, kita tak tahulah. Kemungkinan keputusan yang serupa dalam pilihan raya negeri yang lalu, PAS dan PAS ini dapat terwayam di Melaka. Hanya masa saja untuk nak menentukan. Dengar sedikit baik pada sahabat-sahabat sekalian, khususnya kepada rakan-rakan di Melaka dan juga rakan-rakan Walaun ini, kalau dengar live ini ataupun tengok video ini, tangisan dan tidak puas hati penyokong-penyokong mereka di media sosial ini adalah satu bukti yang sebenarnya boleh mematikan terus segala propaganda yang mereka ini kuat. Yang mereka ini mempunyai gelombang yang sangat mengerikan. Mereka menggertak, mengungkit kerusi di Kedah, di Kelantan oleh penyokong Perikatan Nasional hanyalah sebagai kelakar budak-budak yang langsung tidak memberi kesan kepada dominasi mutlak 21 kerusi Barisan Nasional di Melaka. Dan pada saya, Perikatan Nasional telah sah menjadi kaldai politik dalam rundingan ini apabila terpaksa mengemis sisa-sisa kerusi di bawah ketiak UMNO Barisan Nasional selepas sasaran asal mereka dimusnahkan. Ini baru UMNO, belum lagi MCA lagi. Jadi saya nampak agak sukar mereka nak dapatkan kerusi yang lebih. Masa depan pilihan negeri Melaka kini berada di hujung tanduk, sama ada menjadi baruah kempen untuk UMNO atau hancur lumat dipukul pengundi-pengundi dalam pertembungan 3 penjuru. Mana satu yang mereka fikir strategi yang bagus, kita tunggulah nanti saja. Dan kepada penyokong-penyokong ni, jentera-jentera korang yang kini sedang menonton ataupun mungkin sedang menikmati ataupun sedang melihat perkembangan ini, saya nak nasihatkan jangan angkuh, jangan sombong, kita tunggu dan lihat. Baik saja, seterusnya. Saya take 5 sekejap. Nak sebut nama saya, sebutlah. Kisah pula saya. Kan? Tak apalah nak sebut-sebut lah. Kan? Rum-rum dia orang kan? Tak apa, dia orang tengah bergembira daripada kurang-kurangnya hasil kemenangan di Negeri Sembilan. Saya mungkin nak bawa juga topik itu sekejap lagi. Terlayan aja. Apa aku nak sebut lagi Saya dah lupa lah. Allah Akbar. Saya take 5 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Saya dapat beginilah. Waalaikumsalam. Mr. Slow. Pas pengemis. Okey. Kembali kepada kenyataan Presiden UMNO yang mengesahkan pendirian UMNO Barisan Nasional Melaka.
Dan juga kenyataan daripada Ketua Menteri Melaka yang mempertahankan kesemua 21 kerusi DUN yang dimenangi pada pilihan raya negeri pada tahun 2021 ni, yang mana mereka menegaskan kerusi yang menang tidak akan dikongsi dengan mana-mana pihak. Isu Ismail Sabri nanti bro. Kalau sempat lah. Ini saya cakap je lah. Kan? Perikatan Nasional dan juga PAS ni, yang mereka ni berangan mereka boleh mengemis 8 hingga 10 kerusi di Melaka. Konon-kononnya atas dasar kerjasama. Tetapi BN ini saya nampak dia lempang muka pimpinan lebay-lebay dari PN ini terus di depan khalayak. BN kata secara terbuka 21 kerusi ni hak mutlak kami. Jadi korang ni jangan nak mengada-ngada nak minta walau selangkah tanah. Walaupun satu kerusi. Jadi persoalannya, mana pergi kebijaksanaan rundingan Perikatan Nasional PAS? Jadi korang kena kunci pintu luar dan juga dalam oleh UMNO Barisan Nasional. Tetapi lebay-lebay ini masih sengih-sengih. Macam biasalah. Macam nak meminta-minta. Kan? Inilah dia penipuan politik muka tembok. Faktanya, Zaid sudah pun menyatakan BN ini terbuka mengadakan perbincangan kerjasama politik. Tetapi sebarang rundingan dengan Perikatan Nasional tidak akan sekali-kali melibatkan 21 kerusi yang dikuasai oleh Barisan Nasional. Ini faktanya. Macam saya ulang je benda tadi. Baik, saya take faham. Bismillahirrahmanirrahim.